Korang nak pilih Xiaomi 15T ataupun 15T Pro? Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Video lepas aku dah unboxing Xiaomi 15T dan 15T Pro. Yang mana belum tengok, boleh pergi kat channel YouTube dan tengok sekarang. Dan mungkin akan jadi persoalan, apa perbezaan kedua-dua model ni dan yang mana sesuai untuk korang. So, dalam video ni aku nak share dekat korang beberapa perbezaan yang korang kena tahu untuk kedua-dua model ni. Jom aku share. Pertama sekali, kalau kita tengok kedua-dua model ni mungkin akan serupa. Tapi untuk Xiaomi 15T Pro, dia gunakan rangka aluminium alloy CM13 yang memang keras, solid dan bagi rasa premium bila pegang. Yang version biasa pula masih pakai bingkai plastik. Jadi bila kita genggam tu mungkin akan rasa ringan sikit. Untuk ring kamera juga berbeza, yang mana 15T Pro lebih tebal. Apa pun untuk kedua-dua binaan model ni, kemas dan solid bagi aku. Ada IP68, tahan air dan habuk, dan skrin dia pun dilindungi dengan Gorilla Glass 7i. Kalau korang nak phone yang ada aura flagship, korang boleh ambil Xiaomi 15T Pro. Tapi kalau korang nak phone yang lebih ringan, Xiaomi 15T lebih sesuai untuk korang. Untuk skrin pula, kedua-dua model ni datang dengan skrin yang saiz besar dalam segmen smartphone. Dengan skrin 6.83 inci, tapi Xiaomi 15T Pro datang dengan refresh rate 144Hz. Korang nak scroll ataupun main game memang best. Beza pun nipis, 1.5mm je tebal dia. Memang bagi feel yang moden dan kemas. Untuk version Xiaomi 15T pula masih power tapi hanya sekadar 120Hz. Stay hampir sama, tapi kalau korang dah pakai yang Pro version, memang korang akan rasa perbezaan pada smartphone ni. Kedua-dua skrin ni menggunakan jenis AMOLED dan kecerahan dia boleh sampai 3200 nit. So, yang mana korang akan pilih? Bagi aku, hampir sama. Tapi kalau nak lebih smooth, ambil Xiaomi 15T Pro. Kalau kita nak cerita tentang perbezaan yang ketara, sebenarnya ia berada pada chipset. Untuk version Pro, dia gunakan Dimensity 9400 Plus. Chipset yang paling padu daripada MediaTek setakat ini, yang version overclock. Jadi untuk prestasi dia memang power untuk kerja berat, gaming ataupun edit video. Dia bagi rasa laju, responsif dan tak cepat panas bila kita nak push game. Manakala untuk Xiaomi 15T biasa, dia pakai Dimensity 8400 Ultra. Masih chipset kelas premier, cuma tak seagresif yang Pro version. Tapi untuk penggunaan harian untuk scrolling, media sosial, main game sambil layan gambar ataupun nak snap gunakan kamera, masih terasa smooth. Beza dia akan terasa bila korang betul-betul gunakan dalam keadaan heavy, macam contoh untuk gambar ataupun untuk kamera yang lain sikit untuk version Pro. Yang tu aku cerita next. Seterusnya, benda yang ramai nak tahu ialah tentang kamera pada Xiaomi 15T dan 15T Pro. Kedua-dua model ni bawa kombinasi kamera 50MP untuk main kamera, 50MP untuk zoom dan 12MP ultra wide. Untuk version Pro, Xiaomi gunakan sensor Light Fusion 900 yang lebih besar dengan aperture f1.62 yang lebih laju dan lebih banyak cahaya yang boleh masuk berbanding Xiaomi 15T yang biasa yang hanya gunakan f1.8 sahaja. Dan yang paling ketara pada Xiaomi 15T Pro ni ialah pada bahagian telefoto. Sebab Xiaomi 15T Pro ni siap ada lens periscope Leica 5 kali yang boleh zoom sampai 20 kali ultra zoom. Manakala untuk 15T biasa cuma setakat 2 kali zoom optical dan 4 kali digital je. Beza dia korang akan nampak bila aku letak sebelah-sebelah macam ni. Untuk rakaman video, Xiaomi 15T Pro lagi power sebab ada 4K 120fps dan ada 4K 60fps 10-bit long dengan loop support. Sesuai untuk yang nak suka migrating ataupun shoot cinematic content. Jadi kalau korang nak shoot rakaman video yang cantik, Xiaomi 15T Pro sangat sesuai untuk korang. Tapi kalau sekadar hanya untuk shoot biasa, Xiaomi 15T sudah memadai untuk korang. Last sekali perbezaan pada Xiaomi 15T dan 15T Pro ialah pada bateri dia. Walaupun kedua-dua model ni datang dengan bateri kapasiti yang sama, 5500 mAh, yang membezakan ialah pencasan. Walaupun version 15T biasa ni dah cukup laju dengan 67W hypercharger, tapi bila kita gunakan 15T Pro, dia terus level up dengan 90W pencasan berwayar
dan siap sokongan 50W pencasan tanpa wayar. Cuma satu je lah masalah. Untuk korang dapatkan pencasan penuh, korang kena gunakan hypercharger yang akan menyebabkan telefon ni panas sedikit. So guys, dengan tanda harga RM1,899 untuk Xiaomi 15T dan RM2,699 untuk Xiaomi 15T Pro, yang mana korang akan pilih? Cuba korang komen. Dan kalau korang berminat nak dapatkan kedua-dua model ni, aku dah sediakan link dekat bawah. Beli je dekat situ sebab aku nak bagi free gift special untuk korang. Kita jumpa next video. Aku akan buat video banyak lagi tentang Xiaomi 15T siri ni. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.